Korang ada kebun, macam mana nak buat clearing? Inilah caranya. Okey guys, dulunya kebun ini memang tak nampak pun macam kebun. Ada kebun tapi hutan belaka. Bila dah macam hutan, korang tak tahu dah di mana lokasi sebenar kebun tersebut. Benda pertama, korang perlu dapatkan juru ukur berlesen. Bila korang dah panggil juru ukur berlesen, korang akan dapat pancang-pancang seperti ini. Setelah mendapat kepastian, barulah kita bawa masuk excavator ataupun backhoe untuk buat kerja-kerja site clearing. Dulu kawasan ini semuanya hutan guys. Nama je kebun tapi tak jaga, hutanlah penuh. Tepi ni ada anak sungai tapi border dia terlebih daripada anak sungai. Kalau tengok pada plan memang ada sungai kat sini. Jadinya selepas kerja-kerja ukur, kita buat clearing. Selepas clearing, kita bina pagar untuk kebun pula. Tiang konkrit, pagar cyclone dan ada 3 lapisan kawat berduri di mana pagarnya mengelilingi kebun ini. Dari sana sampailah ke hati awak. Moga bermanfaat.